Untuk ladang ataupun agriculture punya tayar pun dia ada Ya. beberapa jenis bunga lagi. Pot, earth mover dengan Ya. agriculture. Ya. Adakah ketiga-tiga ini mempunyai tayar size yang sama? Kembali lagi bersama saya, Abang Jo, dalam Sembang Tayar Podcast. Oke, selamat pagi. Hari ini Sembang Tayar Podcast akan mendatangkan seorang yang sudah lama dalam bidang tayar. Dan hari ini kita mau cerita tentang apa pentingnya tayar. Kadang-kadang orang anggap tayar ini benda yang biasa, tapi sebenarnya salah pilih tayar boleh menyebabkan banyak. Contohnya keselamatan, cost, dan yang paling penting kita punya productivity. So hari ini saya ingin memperkenalkan seorang yang tidak asing lagi dalam bidang tayar, sudah pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang tayar. Memperkenalkan orang yang paling famous dalam TikTok juga, Wael Tayarman. Ya, terima kasih Johari sebab Ya, bagi sama-sama. saya kesempatan hari ini untuk kongsi experience saya dan juga apa yang saya tahu lah. Saya sudi untuk saya Wael Tayarman, ya saya sangat gembira lah. Orang yang paling famous dalam TikTok saya rasa belum sampai lagi, tapi ini adalah satu impian saya untuk mencapaikan lah. Tapi Boleh. hari ini kita sudi dialog, kita berbual mengenai tires lah. Boleh. Wael, kalau boleh ceritakan sedikit pengalaman Wael dalam bidang tayar ini sudah berapa lama dan Wael start daripada bidang mana dan sebagainya lah, boleh? So saya memang dalam bidang tayar ni sudah bukan lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun. 20 tahun, Ya, okey. so 20 tahun ni sebab sejak bekerja yang pertama sudah bermula lah dalam bidang tayar sebagai sales, sebagai technical, sebagai untuk managing the regional sales semua lah. So okey. jaga ni. So juga dalam kilang-kilang yang bagus lah di MMC, kerja 20 tahun lah sebelum saya dengan partner saya untuk develop the business lah. Okey, untuk sekarang adakah maksudnya sekarang Wael pun masih dalam bidang tayar? Ya, ni of course ya. Dan juga dalam bidang tayar ni sebab tayar ni ada bidang banyak. Passenger car, truck, OTR. Untuk for the last 20 years apa fokus kami adalah untuk cuma off the road tayar saja. Masih off the road saja. Okey, faham. So apa yang saya dimaklumkan hari ini pun kita akan bincang mengenai OTR tayar. Ya, So off-road. actually Wael, banyak Ya. orang mungkin tak tahu ataupun kurang tahu sebenarnya apa itu OTR. OTR ni on the road kah ataupun bukan? Ya, So boleh kongsikan Wael? Ya, selalu dia ada confusion, ada on the road, off the road ke. Tapi dalam teknikal tayar ni, off the road OTR ni, selalu kita refer to tayar yang tidak diguna di jalan raya yang biasa lah. Oh, maksudnya OTR ni bukan Ya, on the road on lah. the road, ya, itu off the road lah. Oh, off So, the road. Okay. Apakah bezaan on the road, off the road ni? Yang off the road ni dia selalunya, okay, itu machinery, dia kegunaan dia kelajuan dia slow speed. Oh, slow Ya, speed. Okay. slow speed dan juga terrain dia rough terrain. Rough terrain, permukaan yang kasar lah. Kasar. Dia Okay. bukan smooth terrain lah. Okay. Dia dan juga dia selalunya dia muatan kuat. Okay. So fokus kami hari ini yang cakap bincang dengan OTR ni, OTR, dia ya. boleh kata dia bukan dalam highway. Ya. Ah. Dia tidak ada speed kelajuan yang sangat tinggi. Okey, so Okey. apa yang saya dapat di sini, off the road ni dia lebih kepada penggunaan selain daripada jalan raya. Yeah. So maksudnya pembinaan ke ladang ke kilang-kilang semua itu dia tergolong di dalam penggunaan tayar OTR, off the road. tires ni. Okey. So untuk OTR tayar ni kan Wael, dia ada beza ke bunga-bunga dia? Dia ada banyak jenis ke? Kalau Wael boleh sharekan secara ringkas tentang OTR tayar ni, dia ada berapa banyak jenis? Okay, so OTR tayar ni dia di engineer lah, orang panggil dicipta, di engineer bergantung kepada usage dia lah, according to the application lah. Dan juga sebab untuk OTR tayar ni boleh dikategorize dengan beberapa bidang lah. Contoh ada industrial pot, Industrial pot, ada earth mover. ya, ada agricultural. Okay. Okay, then
tiga kategori ni dia pun ada mesin-mesin yang tertentu. Oh, perbezaan mesin yang tertentu, faham. Okay. So, tayar yang dalam off the road range ini dia diadakan disebabkan untuk memenuhi kegunaan mesin-mesin tersebut. Okay, saya faham. So it's always there is a demand, then it comes to the requirement. Bukan say today we are somebody, then we need to design a tire, then it has to fit for machine. So it's like already have a demand, okay? Then a machine, then we design. Contoh kalau untuk port tire kan, kalau untuk port tire, we look at the port tire application. So the muatan, the load, it's very massive. Maksudnya muatan dia sangat berat. Sangat berat. So the load capacity tire has to be stronger. And then also for the port tire, right? Because of the load condition, so the tire tread rubber abrasive resistant compound has to be there. Maksudnya tayar dia kena tayar yang tahan dengan geseran. Tahan geseran. So untuk merendahkan friction dia untuk tires lah. So ini adalah design yang kuat dan juga disebabkan motor yang tinggi, dia diperlukan angin yang kuat untuk port tires. Okay, dan juga disebabkan itu casing dia kena kuat juga. Casing dia kena so kuat itulah juga. ciri-ciri satu untuk port tire lah. Kalau kita lihat dengan earth mover, itu loader, grader, auto grader, sama dengan contoh ada backhoe, contoh ada compactor, semua ni, dia kegunaan ada sikit beza dengan port tires tu. Okay, muatan kalau banding dengan port tire mungkin dia tak setinggi dengan port lah. Tetapi kelajuan mesin ini adalah lagi laju dari apa mesin yang guna dalam port. Contoh dalam port ni, dia mesin like reach stacker, empty stacker, RTG, dia jarang laju cepat. Mungkin dia dalam port saja, depan belakang saja untuk handling the container saja. Maksudnya untuk port pergerakan dia lebih dekat dan mungkin kelajuan dia pun rendah. Banding dengan yang construction backhoe semua ni. Ya, kita lihat kalau untuk construction kita ada backhoe selalu juga dia semasa habis kerja dia bawa driver bawa backhoe ni untuk pulang rumah. So ada masa juga kita punya ni mesin backhoe dalam mover ni dia boleh laju lagi tinggi. Okey, betapa tinggi pun dia selalunya dia tidak lebih dari 40 km per hour. Tidak lebih daripada 40. Untuk earth mover lah. Earth mover. Kalau untuk loader, dia pun selalunya dia bekerja di site ataupun di construction area sahaja. So ini earth mover. So kalau ada satu lagi agro ni memang ni traktor yang jalan lagi slow speed lah, dan lagi juga terrain dia ada dalam estate sahaja. Estate ni bermaksud ladang kelapa sawit, ladang getah semua. Ya, semua ni benar. Okay, so YL, saya mau tanya, di antara ketiga-tiga tadi yang YL sebut ni, port, earth mover dengan agriculture, adakah ketiga-tiga ini mempunyai tayar size yang sama? Ya, kita boleh kata kalau industrial dengan earth mover, mungkin dia ada size yang sama. Tetapi, kedua-dua size ni walaupun sama, tapi spek dia tak sama langsung. So macam mana kita mau differentiate yang ini untuk earth mover, yang ini untuk industri? Okay, selalu kita lihat contoh ada customer ladang-ladang yang inquiry untuk tayar. Selalu soalan kita selalu nak tanya soalan-soalan. Nombor satu, di mana pakai aplikasi ni? Selalu aplikasi ini adalah untuk menambung beban berapa? Beban dia berapa? Kita nak tahu tu berapa mesin ini berapa lajuan dia jalan. Dan juga aplikasi apa? Dan juga selalu aplikasi ini dia akan mengalami masalah apa? Ya, sebab tayar ni selain daripada muatan yang paling penting, juga kelajuan dia dan juga kita nak tahu berapa ketinggian bunga dia. Contoh bukan semestinya bunga yang paling tinggi adalah paling sesuai untuk aplikasi. Kadang kalau aplikasi, contoh kalau dalam port kan, kalau untuk aplikasi RTG disebabkan ketinggian dan juga muatan dia, so dia kena guna tayar yang maksimum E3 saja. Maksudnya dia bukan yang paling tinggi. Macam begitu. Untuk memastikan kestabilan mesin semasa dia manage the container.
Oh, okay. So dia means kita kena cek dulu sebelum kita mau tanya ini sesuai untuk earth mover atau Ya. industri, kita kena cek beberapa benda seperti yang Wael cakap, Ya. dia punya pergerakan, dia punya aplikasi, Aplikasi. dan ketinggian bunga dia ini semua mempengaruhi lah. Ya, kalau untuk orang baru dia tidak tahu, so orang selalu akan membandingkan ply rating dia, berapa ply dia. Dan juga ada tepi tayar sidewall ni ada tulis permitted inflation pressure, berapa angin kena ni. Okay, so kita kena lihat juga sebab tayar ini dia tidak boleh menambung beban, yang apa yang boleh buat adalah inflation pressure. Kalau tayar ini boleh menambung inflation, angin yang kuat, ya, angin yang tinggi. Maksudnya tayar ini casing dia dibentuk untuk boleh menambung beban yang kuat. Okey, faham. Okey, so berdasarkan itu saya mau tanya satu soalan lagi, Wael. So seandainya lah customer Wael tadi Ya. ada memilih penggunaan tayar yang salah. Contoh, Ya. dia pakai tayar earth mover tapi pakai untuk di industri. So adakah dia akan ada efek kepada jentera ataupun mesin itu, Wael? Ya, mesti ada sebab nombor satu adalah risiko dari keselamatan. Ya. Keselamatan. Sebab kalau muatan tayar ini boleh beban contoh cuma 1 tan saja, tapi kegunaan dia 2 tan, dia akan sangat bahaya lah sebab ini macam dia akan tayar ni pecah, sudden air loss, semua benda ni akan berlaku. So dan juga cost untuk kalau dia tak ada masalah ni juga mungkin cost akan dia tinggi juga. Sebab sesuatu tayar ni semasa design untuk bunga, dia ada kegunaan untuk traction, maksudnya dia akan membawa mesin ini untuk bergerak ke depan, ya. Okay, dia sangat penting dan juga dia rindangan semasa tayar ini dibentuk, dia ada kira rindangan design rubber compound dengan bentuk pattern ni, dia ada kita panggil abrasive resistant ataupun rolling resistant. Semua benda ni akan termasuk dalam spek-spek tayar ni. So kalau salah kegunaan maksudnya nombor satu risiko keselamatan, nombor dua adalah cost, ya, mungkin kegunaan ni akan mengakibatkan cost yang lagi tinggi untuk operation cost dia. Okey, so bila kos lagi tinggi ni kan, Wael, satu benda yang tak bagus lah, tak ada bonus. Bonus lah, ya. Tak ada bonus, nanti management tak happy sama Wael punya customer, so Ya. benda ni tak bagus. So satu lagi contoh selalu kita lihat juga bukan saja dari industri dan mover. Kalau di ladang-ladang selalu kita pun nampak juga. Ya, dia kegunaan salah tayar, sebab tayar ni pun ada banyak TIA code, awan WR2. Oh, okey. Maybe Wael, kita punya pendengar-pendengar podcast ini mungkin banyak juga yang datang daripada ladang. Ya, betul. So, apa kata kita sambung sikit lagi berkenaan dengan agriculture punya tayar pula. Apa yang Wael bagi tahu saya tadi, untuk ladang ataupun agriculture punya tayar pun dia ada beberapa jenis bunga lagi untuk agriculture. Okey, boleh Wael terangkan pula cerita pula ini, mungkin pendengar kita pun ingin tahu macam mana orang mau pilih tayar yang sesuai untuk perladangan berdasarkan aplikasi mereka. Sebab apa yang kita tahulah kan Wael, macam ladang ni orang pun ada banyak jenis terrain. Ada tanah rata lah, bukit lah, lecak lah, semua benda ada. So maybe Wael boleh share sedikit how to choose the right tractor tires for the right application lah. Yalah, kalau untuk Malaysia ni kan, traktor ni kebanyakan dia kegunaan di ladang lah. Kelapa sawit, ya. Ini Malaysia sangat unik lah. Selain daripada Indonesia, Malaysia adalah number 2 export oil. Dia oil palm lah. Oil palm. So traktor-traktor kami ni adalah sangat beza dari segi kegunaan. Ya, contoh-contoh kalau tayar contohlah hari ini design dari Vietnam ke, dari China ke, dari India ke. So mungkin penghilang ini ya, semasa dia membentukkan engineer ini tayar, dia tidak akan memasukkan consideration traktor ni akan jalan di estate. Sebab estate dengan pertanian, semasa kita kata pertanian dalam dictionary engineering dia tidak tahu apa itu aplikasi lah. So kebanyakan tayar yang datang dengan traktor ni dia kebiasaan lah. Contoh dia akan dengan awan lah. Dan juga dia design dia akan lagi bulat lah awan. Sebab kegunaan untuk normal crop, contoh kalau traktor ni pakai di sayur-sayur ataupun di pokok-pokok kecil ni ataupun di tempat lain lah, crops yang lain lah, dia awan dia memang sudah okey. So ini sudah menyentuh sikit tentang ini TRA code lah, Tire and Rim Association.
Oh, Ini international standard lah. Dia okay. tidak kira sesiapa manufacturer, Mhm. dia memang mengikutkan standard-standard di TIA code ini. Oh, So TIA code ni dia adalah 4 jenis, R1, R1W, R2, R3 dengan R4. oh ada 5. Sorry ada 5 lah. R1, R1W, R3, R1, R1W, R2, R2, R3 dengan R4. Ada R4. 5. Okay. Oh, ada 5. Okay. So kalau untuk R1 ni, kebanyakan tayar datang dengan R1 itulah adalah regular trade lah. So trade yang paling maksudnya rendah lah. mesin baru tu Ya, dia pakai sudah datang dengan R1. R1 tu kebanyakan R1 lah. Okay, R1 ni selalunya dan tayar juga datang dengan lagi sikit bujur lah sebab senang untuk aplikasi di ladang, senang pusing semua ni lah. Kalau untuk jalan rata pun R1 ini adalah paling sesuai. General usage lah kita boleh panggil macam. General lah. Ya, general usage lah. Dan satu lagi, kalau di Malaysia ni, ladang-ladang kelapa sawit ni, dia ada tanah yang rata, ada tanah yang juga bukit lah. Betul? So kalau untuk tanah yang bukit ni, dia selalunya estate selalu foreman ada feedback untuk kita lah. Kata bahawa tayar ni sudah senang balutnya. Balut di lumpur maksudnya. Oh, maksudnya tayar tu dia bulat, tanah melekat. Melekat tak boleh keluar. Tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar. Itu jadi sebab kalau tayar ni sudah balut, itu lumpur-lumpur tak boleh keluar. Maksudnya tayar ni tidak boleh jadi kegunaan dia traction. Dia boleh cengkam tanah. Dia tak boleh cengkam tanah lah. Ya. So dia spin. Dia akan spin lah. Spin saja. Dia akan spinning lah. So itu sebab pun mengapa tayar ni dia adalah standard R1W. So standard ini dia buat standard for the sake of buat saja. Dia mesti ada sebabnya. Disebabkan dia ada demand untuk cengkam tanah. Itu sebab R1W ni design dia lagi tinggi. Oh, so perbezaan R1 dengan R1W. Ya. R1W normally dia punya bunga lebih tinggi. Lagi tinggi. Ya, sebab dan juga design dia ada beza kalau untuk jenama yang dia lah. So dia ada lagi tinggi bunga dan design dia adalah untuk menyenangkan lumpur ini boleh dikeluarkan. Oh, faham. Untuk self cleaning properties lah. Self cleaning lah. So dia mengurangkan risiko tayar ini balut yang macam R1 tadi, R1. Ya, kalau balut dia tak boleh menuju ke depan mah. So R1W ni tepatlah proven-nya tepat untuk menyelesaikan masalah inilah. Okey, faham. Tapi adakah R1 dengan R1W ni akan mempengaruhi jangka hayat tayar itu? Yang mana akan lebih panjang hayat, yang mana akan lebih mungkin short sedikit dia punya hayat? Ya, so semasa kami bincang dengan engineer ni semasa kita untuk menyelesaikan masalah yang balut ni. So kami pun juga tanya feedback semua ni lah. So selain daripada masalah ni, apa benda yang juga kita buat lagi bagus lah. So salah satu adalah untuk memanjangkan hayat tayar ini lah. So selain daripada kita design dengan pattern ni, kita juga menambahkan bilangan lak untuk tayar ini. Lak itu apa, Wai? Lak tu bunga tu lah, bunga tu. Contoh macam ni adalah lak tires ni lah, lak lah. Oh, so ini lak lah, kita panggil dia lak lah. Ini lak lah, ini lak tires. So kita pun untuk siap tayar ni semasa kita design ini R1W ni, kita pun menambahkan bilangan lak dia dan juga casing yang kuat tu kita pun buat dia lagi kuat lah untuk menambung beban yang lagi besar. Oh, okey, faham. So R1W ni consider dia lebih tahan lama dan casing dia lebih kuat dan dia ada lebih banyak kelebihan jika kita bandingkan dengan R1. Ya, R1 betul. Okey, Wai, sebagai tambahan pula, selain daripada perladangan di Malaysia juga, saya perasan macam sebelah utara kan ada banyak sawah padi. Ya, betul. So saya pun selalu kalau kita pergi ke sebelah utara akan tengok kadang di kawasan sawah padi kita boleh nampak pun ada penggunaan jentera seperti traktor. So kalau untuk sawah padi R1, R1W, R2, R3 dan R4 ini yang mana satu paling sesuai untuk kegunaan di sawah padi, Wael? Wael boleh tolong share kan? Maybe ada juga pendengar kita di sini yang berminat untuk tahu tentang penggunaan di sawah padi lah. Kalau sawah padi selalunya dia lagi lumpur, lagi bertangguh air. Betul. Kalau kita pakai R1W untuk sawah padi ini,
kadang-kadang dia okey, kadang-kala dia akan jadi balut juga. So Oh. jadi macam ni, so kami pun untuk lagi kita nak memperbaharui engineer spek-spek tayar ni Okey. untuk jadilah A2. So A2 ni adalah bunga yang paling tinggi. Tetapi bilangan lak dia kurang untuk memastikan jarak antara lak ni dia jauh. Untuk lagi senang untuk membuangkan tanah. Oh. Jadi traktor-traktor kalau dia jalan di paddy ini, dia akan sangat lancar. Oke, so di sini saya paham. Maksudnya R2 adalah yang antara yang paling sesuai untuk Ya. kegunaan di sawah padi lah. Ya, betul. Oke, so wah, saya dapat banyak input hari ini daripada Wael. Saya pun dari bidang tayar, cuma Ya. saya masih baru. So at least daripada perkongsian Wael ini, saya pun Ya. dapat belajar something, dapat belajar ilmu yang berguna lah. Dan semestinya kita punya pendengar-pendengar podcast ini pun akan Ya. lebih tertarik untuk lebih tahu tentang apa itu sebenarnya tayar OTR. So tayar OTR ini pun dia ada banyak jenis, banyak segmen. So Ya. maybe untuk masa yang singkat kita tak akan dapat habiskan semua. Ya. Dan masa pun sangat mencemburi kita pada hari ini. Saya difahamkan Wild Tireman pun ada appointment lagi selepas ini. Ya. So sebagai kesimpulan, saya dapat fahamlah di sini yang tayar ini actually adalah benda yang sangat penting, tetapi selalu tidak dititik beratkan. Ya. Sebab penggunaan tayar yang salah akan memicu kepada terjadinya perkara yang tidak diinginkan lah, seperti dari segi keselamatan lah. Ya. Boleh terjadi kemalangan dan Dan sebagainya. juga kesehatan. Dan kesehatan, dan yang paling penting adalah cost lah, cost. Cost, Sebab ya, bila penggunaan tayar yang salah, dia akan trigger kepada lebihan cost yang akan tinggi. Ya, betul. So Wael, hari ini saya sangat berterima kasih Ya. kerana Wael sudi datang ke Sembang Tayar Podcast, Terima berkongsi kasih dengan program-program. Ya. berkongsi tentang apa itu tayar OTR. So Wael, sekali lagi terima kasih, dan sama-sama kita pandang ke kamera, berjumpa lagi dalam Sembang Tayar Podcast.